Kenapa tak ada nak jak? Sampai nak jak, maklum. Apa ni nak awak nak jauh je? Apa benda ni nak? Makan? Ni nak buat jalan. Mana nak pekerjaan di rumah kau? Ni nampak kan? Ke rumah kau ikut buat jalan. Ha? Pada yang duduk nak? Lanjut. Nendang. Dah nak pegang mana pegang tu. Jadi bocah mana bocah? Dia kan sering kerja jaman. Partner dukun tiro yang kah? Tak mendamun agak orang nampak. Kau pun dukun. So nak pelet. Kan mana ubut ke? Malam je tepu hari. Dukun patah nah, perlai yo. Yang betul-betul dukun. Bagian 30 buitan maju. Yang bocah rahsia politik bocah. Baik tepu lim sila orang pi. Nan pasti apa kena malu. Oh nampak dia. Tapi anda main dukun. Kebanjut. Long bocah kan? Tu nama acara. Baik nak anak mit mulai mit je. Yang penting betul-betul dukun. Oh kok jadi urung pulih nan. Cuma biaya lah betul. Okey? Bilang bocah punya masalah biaya tak hana aku fikir. Bahu mahal gede. Yang penting tujuan long betul. Oh kabar dah memang nak pasal saya ni jaju. Pada rumah. Rumah kau ni kan dengan bateri. Kampung? Kampung lupa Lupa Ha. Yang di depan yang bau tu ni jaju. Oh, nak pernah dengar sang tepat rumah kau kan? Sampai bateri. Sampai mak dia. Bentuk rumah? Anak rumah lain nak? Nah, pokoknya sampai bateri. Bocah, upah biasa kamu buat. Lu aca. Popot akan buka. Oh, kabar dah bocah ni lagi kan? Biar emang kau berhasil nanti kau jadi keluar murah. Mana warna halo? Ah, kamu doa macam buat saya buatnya. Kecil tak lu ngah bocah. Kenapa kau cara ni? Nak kena sit. Gak berkena maklum. Hek dulu ni no. Perlu ngagak mana tu dulu. Bukit lo nak layah aku. Mendepu ya lo macam. Tapi tak ada berantau. Kabeh ni patut dia dulu boh. Ni biar siap juga. Mak ni. Pak dari rumah dukunnya. Tak. Memang betul lagi ibu ahli bocah. Bukut tak dukun. Sekarang tak ada terkenal. Sejak aju. Karena demi nyong. Berada yang kuat di rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kerana dukun lah. Yo. Kenapa kau? Kerana hajat betul belum sampaikan. Puna masalah hidup. Kan Baik-baik ni tengok tu. banyak lagi. Lagi hana yakin tu. Alhamdulillah kubak. Kenapa kat? Jadi muna tunggu dukun. Dong melangkah kena bak drone ni. Dong dengar drone ni emang hayat tak bagian-bagian perkenam-perkenam. Jadi muna long bak drone ni. Long nak kira orang inang yang berat tak long cinta, yang berat tak long galak. Tetapi han item macam cara long usaha tunggu dukun han item. Jina dukun teman tolong dia. Ni usaha siap dengan doa mantra ro ni. Idaranya bu item ngandung. Yuk tak bantu. Tapi biaya berat betul. Dia pun urino. Ilung tunggu dukun punya masalah biaya. Hana medale. Bena andang gunung-gunung lom tempegalamnya demi untuk derakna. Padu man biaya tunggu dukun. Biaya haji ni jak pun juta. Jak kedua mentong. Sejuta. Duk panggil. Kalau tak doa tu. Oh, dia si tunggu dukun. Pokok ji, rumah saya tunggu dukun. Nasi lagi keduga benar. Tak mak dia apa kena. Iban tunggu dukun. Saya benar hari ni geliang. Sip. Kali betul. Oh, betul. Kenapa?
Nya nunggu dukun. Uh-oh. Sini usaha saya nunggu dukun. Buitem ngandong. Ni nunggu dukun ni kira aja nunggu dukun. Tapi jiwa long bak semikir ke darahnya. Sayang tak long gaji. Dari 30 kilo tinggal 50 kilo tu. Mentulung tak nunggu dukun. Terang kau macam. Budak bantu. Santai.